Ada orang tercari bagaimana cara nak menggandakan simpanan dengan konsisten. Sebab itu jangan lupa share dulu video ini untuk rujukan anda pada masa depan. Hari ke-5, cara gandakan simpanan secara konsisten. Sebenarnya isu dia tak ada tempat yang kita boleh gandakan begitu saja. You kena faham tempat simpanan you, portfolio tu memberi pulangan dari segi apa. Contoh, kalau you letak ESP, maka you akan dapat dividen lah. Kalau you letak kat Temasek akan dapat dividen. Tapi kalau you rasa you nak gandakan dengan cara yang baik, ESP loan adalah salah satu tempat pun yang terbaik dengan syarat you tak bawa keluar dividen. Bahasa mudah tu kita kumpulkan. Kita kumpulkan, accumulate. Jadi kat situ kita boleh mendapat lebih banyak keuntungan daripada simpanan-simpanan kita tu. Yang penting sebenarnya kita kena terus konsisten menyimpan, tak kira dalam apa juga keadaan, pastikan kita sentiasa berdisiplin untuk menyimpan. So, ada orang yang menggunakan tabungan seperti duit hijau, simpan RM5 sikit-sikit. Tanpa dia sedar, duit RM5 tu bila dia kumpul-kumpul, lama-lama dah jadi makin banyak. Dan kemudian dia letak di tempat yang betul. Mungkin dia buat ESP, and then ada juga yang apply ESP loan, finance. So, terpulang pada you, tapi pastikan you letak di tempat simpanan yang betul.